Kosong kan, kosong. Kosong kan, kosong. Wih, sampai ke sini datang. Wih. Ya. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. What is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan harian korang. Okey, pagi ni aku masih lagi berada dekat spot Kelak A2. Dan hari ni aku tak keseorangan lah. Hari ni ada kawan-kawan lagi nak join, tapi belum sampai lagi. Jadi sementara nak tunggu diorang sampai, aku tunggu kat pondok ni. Dan sementara nak tunggu diorang sampai, aku nak main dulu lah kat spot depan. Kuat-kuat ada rezeki pagi ni kan. Okey, pada mana korang yang baru jumpa channel aku ni dan baru sampai di channel aku ni, jemput layan video dan semoga korang terhibur. Jangan lupa untuk belanja button subscribe sebagai tanda sokongan korang kepada aku. Okey, aku nak siap-siap dulu barang, lepas tu kita terus mancing. Korang kena stay tune dan tengok video sampai habis. Okey geng, layan. Okey geng, setup yang aku gunakan adalah setup seperti biasa lah geng. Rod daripada Daiwa Infit 820, ori Daiwa Tatula SBTW 2020, mainline Osmin Dragon 20LB, leader Bolzen DFC 30LB. Dan pagi ni aku nak mulakan dengan guna umpan killer kan, umpan katak hidup. Aku pakai mata double hook macam ni, double hook macam ni nampak Okey, jom kita cuba. Okey geng, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng, hari ni kita bersama dengan Sifu Jambri Fishing. Mana yang belum subscribe, jemput subscribe. Support subscribe channel Pak An Pacak geng. Alright, terbaik. Baik geng. Kita beralih main dekat sebelah dalam pula. Sebelah luar tadi dah tak ada sambutan. Kita main belah dalam. Bismillahirrahmanirrahim.
ada geng. Okey geng. Okey. Okey, lesen. Alhamdulillah. Strike yang pertama pagi ni menggunakan umpan katak hidup geng. Kan kita tapau lah saiz macam ni. Saiz tapau. Tambah berat kat rumah tu. A few moments later. Woi. Lain macam sifu kita ni hari ni. Yang ketiga Tengok geng, dia punya lain macam kita tengok sikit. Nombor 3 kan. SP kontot ke? Ping kontot. Kontot, SP kontot kan. Ping kontot. Geng. Ya, saiz sini. Boleh tapau ni? Tapau. Bukan itu bukan tapau. Ha? Nama dia top up. Tapau. Okay geng, strike kedua geng. Masih lagi menggunakan umpan katak hidup. Okay geng, ada lagi geng. Okay geng, strike geng, strike. Ya, Alhamdulillah. Okay geng, strike kita yang ketiga. Gini pun mantap. Okay geng, ada lagi geng. Tapi kayu macam curut dia. Alah, lucu. Aduh, lucut geng, lucut. Katak ni dah dapat 2 ekor lah geng. Aku guna ni. Boleh guna lagi ni selagi ni. Okay lah, memang killer lah katak. 5 minutes later. Ada geng. Ada geng, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Besar geng, besar. Kasar geng, kasar. Kasar. Ui. Jamri. Geng, satu katak seekor katak 3 ekor ikan dapat geng. Padu lah. Ui. Okay geng, alhamdulillah strike yang keempat hari ni. Tengok ni geng, saiz padu geng. Alright. Okay, terbaik. 12 seconds later. Main plastik kontot. Okay geng. Saiz baik kan, tengok. Yes. Padu. Okay, kita pakai SP kontot. Jamri pakai warna pink, aku pakai warna putih. SP
SP kontot geng. Kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dengan ini nak kentut. Wih, sampai ke sini datang. Wih. Ya, seko lagi SP kontot. SP kontot. SP kontot geng. Alhamdulillah geng, menggunakan SP kontot warna putih. SP kontot geng. Ni warna putih. Mantap. Warna putih. Kalau dia benam kat dasar tu, kasar lah tu. Okey geng, kita pakai katak balik. Pakai SP dia kurang nak ambil. Kita try pakai katak balik. Kita try pujuk kat sini. Bang, ada? Belum lagi eh. Main lah parit ni boleh tahan lah. Try ronda-ronda dulu kan. Okay, ada geng. Ada. Aduh. Terlucut. Kasar geng. Aduh, lucut sayang kasar. 10 seconds later. Tu dia geng. Oh, saiz padu. Ya. Padu. Ada geng, dia bawa. Ada makan tu. Nampak je kecil je. Alah kecil. Kecil sangat. Dan ni kecil kita lepas balik lah geng. Suruh dia panggil dia punya ni, ambang ke. Panggil tok pengulu lah. Okey geng. Okay geng, tengok geng. Sipu jamri strike kat tempat tu. Kat situ aku rasa dah 5 ekor dah. Ke 6 ekor dah kita orang dapat. Banyak kat situ. Banyak. Terbaik lah. Aku saja pun dah 5 ekor. Paan lagi tak tahulah. Terbaik. Penuh tong. Nak belagak sangat lah. Ya ada kan. Alah curutnya lah. Curut sangat ya. Abang. Curut sangat ah lepas. Okay geng, strike yang ke-7 tapi curut. Okay geng, kita lepas balik lah. Alright. Lepas kat sini geng. Mana ni? Kata mesti ni. Tak ada. Alright. Oi. Oi. Oh, curut. Macam-macam. Itu dia. SP pink kontot. Itu juga nak dia ambil Dia nak pink tak? Padahal dah berapa kali dah baling tau. Terjojol lah. Kena mata, kena ambil lah. Tak boleh nak buat apa lah geng. 15 minutes later. Curut. Curut geng. Curut kita lepas balik lah.
Okay, kita lepas balik geng. Alright, terbaik geng. Okay geng, kita return balik kat tempat pagi tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada geng. Strike lagi geng. Ya, boleh lah buat pusing. Macam minggu lalu yang duk ambil. RM2 kau beli 10 ekor dah RM10 dah dapat ni SP yang ni kan. Satu plastik lah ha. Ini juga sini sekor. Bukan dah. Surut lagi. Saya ubat ni tu. Ha, boleh? Surut buat. Ubat. Nak ambil? Saya ubat. Buat ubat elok tu. Aku orang buat ubat situ tak nak orang kecil. Yang besar-besar. Buat ubat cantik saya. Nak abang ambil lah pasal ni. Ha. Ini aku nak buat ubat, aku bagi anak aku makan. Anak aku yang makan. Kau tu kecil. Kau ambil je tu. Sebab aku ada orang nak. Dia tak nak ambil ke? Taklah ngayah ni. Besar sikit saya ambil lah. Aku tengok. Oh, campak. Lebih kosong kau je. Oi, okey. Okey geng, syukur alhamdulillah. Ini hasil untuk hari ni. Ada 1, 2, 3 ekor jugalah saiz baik. Yang seekor ni saiz padu geng. Saiz monster. Alhamdulillah. Dan nak abang Jamri masih lagi memujuk mencari lagi saiz-saiz monster. Dan aku nak balik lah. Dah tengah hari. Ada korang yang baru jumpa channel ni, jangan lupa untuk belanja button subscribe supaya aku lebih semangat untuk membuat video-video yang berikutnya. Kita jumpa lagi di video akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum geng.